nak cerita apa ni, orang 7 tahun dah. Ni sama agak ni. Yang ni bukan kata isu apa tau. Isu bukan 7 tahun tau. Ini kalau nak beritahu macam ni tau, saya cerita love you ke tak love you ke tak tepi dulu. Jangan cerita-cerita ni semua psikologi, love scam semua kita tak tepi dulu. Kita cerita undang-undang dulu, basic prinsip of law atau prinsip of law thought, prinsip government contract. Cerita kontrak ni, you boleh kait dengan pendaftaran. Nak bagi apa-apa satu sumbangan ke, kontrak government, GST ke, saat saya cakap dalam ni. Kalau satu yang kita tahu kata ni, kita tahu kata macam ni, kita nak buat kontrak daripada kerajaan negeri. Macam saya ni Pulau Pinang, Perak ke, ataupun dilahirkan di negeri Pulau Pinang. Okey, contohnya saya nak buat kontrak, kita kena tahu macam mana nak basic masuk negeri Kedah pula. Sebab apa? Kedah dia kerajaan yang sekarang dia tengah ikut Senayan 8. Jadi saya kena belajar cakap Kedah, logat Kedah. Faham tak? Logat Kedah ni susah nak cakap. Saya pun belajar banyak kali, susah kok. Dia orang cakap belajar. Tapi dia cakap belajar. Saya pun cakap belajar. Susah sikit, bahasa dia lain sikit. Jadi saya kata dia belajar macam mana kita kena bagi sama bahasa. Lepas tu kita dinilai anak tempatan. Bila kita dinilai anak tempatan, nanti kita akan tengok IC kita. Dia kata ni kamu punya Kap Nalan mana ni? Nampak negeri mana, bukan Kedah kan? Okey. Bila dia kata bukan Kedah, kita kira macam mana? Kita duduk menetap Maslatin, negeri mana? Dia kira macam tu. Dia tak kira lahirkan bond ataupun lahirkan negeri mana. Kap Nalan tu didaftarkan mana? Dia terdaftar alamat Kedah lah. Kira alamat tu lah kita kira. Sebab kita senarai negeri Kedah kan. Kalau kata dia daripada Sabah, kira alamat Sabah lah. Tapi dia menetap di Kedah, lama mana? Ada setengah dia daftar, dia lari pergi duduk negeri dia, negeri Amerika. Ada juga kan. Kita kena tulis baik-baik. Memang menetap di Kedah. Kata yang tu. Mak dia pun tahu dia duduk dengan mana-mana universiti dekat Kedah. Lepas tu kita datang Masutin tentang menetap. Jadi dikira apa tu? Anak tempatan. Kira anak tempatan. Walaupun kita ada dari Pulau Pinang ataupun Perak 08 ke, tapi dia anak tempatan Kedah. Dia kena ikut mak dia tanya ke, kawan ke, dia sendiri cakap. Jangan kata dia duduk sini, pergi duduk sana merantau ke, tak boleh macam tu. Tapi kalau dia naik macam IC hijau ke, itu lain pula. Dia duduk di negara luar macam Amerika, dia menetap di mana? Dia tak ada Kap Nalan 5 tahun. Faham tak? Ada juga macam tu. Itu saya bagi contoh lah. Saya kata macam tu, Kap Nalan dia dapat untuk 5 tahun saja. Nanti kena masuk lagi, buat lagi kena renew. Banyak macam mana kita tengok orang budak pelajar tingkatan 3 IC warna hijau, perempuan. Tapi orang Malaysia lah kan, cuma dia kena renew. Ada banyak lagi warna merah pun ada, rakyat asing, tapi dia duduk menetap 10 tahun. Kap Nalan dia memang ada warna kan. Tapi yang ni yang warna orang Malaysia. Tapi orang Malaysia dia warna hijau. Itu ada juga warna biru biasalah yang kita tengok tu kan. Orang biasa, rakyat biasa. Tapi dia kata ada orang tertiba warga asing. Dia warga Malaysia, tapi dia tak menetap. Dia macam boleh pilih lah. Kamu pilih berjalan menetap sini, sana, sini. Sebab apa? Negara dia tak terima. Jadi dia negara yang main kat dia ni. Macam saya ni, katalah saya ni Amerika ataupun saya ni di London kan. Saya kata saya pegang dia ni lama dah. Nama apa? Nama Nora Shikin. Jaga dia takut ada bagi perlindungan. Dia tu buka surat ni, dia surat perlindungan dia. Tu perempuan lah, kita kata ni surat dia. Ni surat report daripada negara kami. Negara apa ni? Di United Kingdom. Okey, yang ni Amerika yang buat tukaran, minta nak buat perjanjian, nak buat tukaran asing ni. Tukaran sebab new tax issue 1 SRC and 1DB. Contoh lah kita beritahu.
Lepas tu dia boleh cakap tak? Nak macam mana nak tahu kata betul ke dia menetap kat sini. Dia akan kena tanya kita nanti. Macam mana kita nak buat surat beranak, nak buat IC anak kan. Macam tu lah. Isi borang kan. Macam tu lah. Dia isi borang, tulis. Lepas tu dia kata je, saya menetap lah betul. Saya buat pelajaran di United Kingdom. Ataupun saya buat ni. Tapi pelajaran tu sampai tak? Sampai dekat sini. Lepas tu saya datang ke Malaysia. Saya kena usir. Kenapa? Sebab IC saya diguna oleh sekian. Dia guna ke kamu bagi? Dia guna selepas dia buat laporan curi. Yang curi tu siapa dia? India yang saya cari tadi tu. Dia kata dia tu orang tu lah. Macam tu kat saya agak. Lebih kurang kes saya juga. Bila dia cakap orang tu pergi bagi kat siapa? Kat penalan tu. Dia buat apa? Dia berompak. Kemudian setelah kamu pengsan. Bila pengsan, hilang kenderaan motosikal kan. Dia cakap hilang. Laporan hilang tu ada tak? Ada. Ayah saya pergi laporan hilang. Ayah dia buat laporan motosikal hilang. Sama agak macam saya. Ayah saya buat laporan motosikal tak saya suruh pun. Memang hilang sungguh. Dia samun Hindu tu. Dia samun. Dia tinggal lautan apa semua. Hilang. Beg tu duduk kat polis. Beg sandang tu dengan kad pelajar, kad kuasa, kad Bank Moon semua ada dalam tu. Bank Moon tak Bank Moon? Ada kat dia. Tu saya kata tak apa, batal abang semua bank tu. Bank pelajar, kad pelajar tu. Kita nak kad penalan je. Itu je, yang lain tak nak. Kad penalan saya ambil pun buang lah. Tak ada, dah block lah. Tak boleh bagi. Bila tak boleh bagi, lama kelamaan kita duduk negara luar ni, kita duduk tulis, tahu tak babi pakcik ni anak haram, kau ajar pakcik uncle ni, dia curi dah, tak mau bagi. Dia duduk ikut. Macam mana dia ikut kat Nissan tu? Sampai ke lama dia ikut lagi lah jadi macam ni. Dia keluar situ dah, kamu FBI. Nampak? Saya kata ni dah angkat fak dia FBI. Ada federal buruh kau cakap macam tu pula. Aku duduk negara mana? Aku berdapat pengajian negara mana? Yang lost tu, itu belajar pelajaran business communication. Memang belajar sana tapi tak ada kawat sana. Tak ada kawat baris dia. Kawat saya seorang FBI. Saya angkat tabik. Lepas tu dari kanan cepat jalan. Senam break. Tak ada. Pergi belajar business communication, undang-undang law, prinsip of law semua ada. Tapi bukan FBI. Nak cakap bagi dia faham. Kalau ada FBI macam mana? FBI dia sampai kat sini polisi, dia sampai ada tulis polisi, dia menyamar sultan apa semua. Ada yang tak menyamar, yang original dia sampai kita. Polisi tu dia cerita tentang social security, macam mana perlindungan. Dia cerita balik undang-undang. Itu polisi depa lah, dia buat main sini, dia tunjuk polisi ni. You baca betul tak social security dengan worldwide bagi perlindungan untuk rakyat. Bank tu perkongsian dengan bank nasional. Kita pun tengok yalah. Apa lagi FBI nak maklumat? Nak lagi. Duit tak bagi. Dia bagi duit cara guna wifi, masuk melalui saluran TM nak perkongsian bayar balik kan. Kupa hilang kan. Tapi cara tu didaftarkan melalui pendidikan ke, nak istihar ataupun nak istihar daripada polisi telefon ke, rumah ke, macam mana bila benda tu hilang. Kita kena cakap kan kat borang kita tu. Borang kita tempatkan macam kita dilahirkan kat mana dulu. Ada kata negara London lah tulis. Anak kita dulu daftar visa kit mana? London, tulis London. Memang beli kat London kan? Beli kat London. Dia tahu kenapa beli kat London, bayar kat civil level Malaysia. Macam tu susah. Aku masa tu hampa buat apa? Nak bayar balik kat London, nak pergi naik kapal terbang, nak bayar visa tu dekat kapal terbang, nak naik pergi bayar ke 7-Eleven sampai ke London tu. Macam tu. Susah macam tu. Sama aja bayar kat sini pun. Mana nombor tu? Nombor tu bayar sini, tapi nombor tu dia dah sampai di London. Tapi kat sini dah guna telefon tu. Masa kita tak ada di rumah, tak payah cerita pasal apa jadi kat kita. Masuklah rumah, dia software balik telefon tu. Tapi bila tanya anak saya cerita tersilap saya pun cerita. Lepas tu dia pun bawa anak saya lari lah. Sebab cerita tu je, anak cakap kata ada orang masuk cari telefon dengan kunci. Kunci tu je, dia pun colek balik. Colek melalui siapa? Melalui nenek ni. Nenek dalam rumah ni nak kena sepak dah itu. Tak nasib baik.
Orang cakap orang tua kita layan baik-baik. Kamu buat ke dia macam tu, suruh nenek ambil curi colek macam tu, macam kamu cabar saya. Faham tak? Contohlah saya kata Atika duduk dengan siapa? Duduk dengan nenek. Saya anak-anak tu, saya kena colek ni. Tapi saya boleh gerak dengan pasukan saya pun, ambil anak duduk kat Atika tu, guna nenek. Nenek pun bawa keluar anak. Mana nenek? Atika pun tanya ni, mak, mana ni? Tadi kan keluar janji tak nak balik kan? Tak ada dia. Tak ada dah. Pasal apa? Bagi dekat apa tu? Bagi kat siapa? Hantar kat ni kat Fidah lah, contoh lah. Hang mesti marah punya. Ni aku keluar perkataan hang mesti marah punya. Kalau nak ikutkan hang dengan anak, aku pilih anak lagi lah. Kalau hang panggil macam tu. Aku ambil anak lagi, biar keli macam mana pun. Hang punya pasal, hang pergi cari lain. Hang cari duit kat lain, tak payah cari duit kat aku. Orang ajak, tu nama dia korang ajak. Macam orang buat kerja tu teruk kan, kerja hang apa derah orang, hak ganti rugi hang main hantar C3 pula, kata aku FBI pula. Jaga sikit.